Hai, hello, vanakkam, selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Ramanitha Naika, anak lelaki Selonayagam. Saya berusia 16 tahun dan merupakan seorang pelajar tingkatan 4 berlian di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Kudir. Pada hari ini, saya akan membicarakan sebuah novel yang dihasilkan oleh Azizi bin Haji Abdullah. Beliau merupakan seorang novelis Malaysia yang terkenal. Beliau dilahirkan di Bukit Meriam, Kota Kuala Muda, Kedah pada 4 April 1942. Beliau juga menghasilkan hampir 200 cerpen dan lebih daripada 30 buah novel. Beliau juga memenangi dan menerima pelbagai hadiah dan anugerah. Beliau meninggal dunia 21 Ogos 2011. Hari ini saya membicarakan tentang novel Chot yang dihasilkan oleh Azizi bin Haji Abdullah. Tajuk novel ini adalah Chot. Bilangan muka surat bagi novel ini adalah 206. Novel ini juga diisytiharkan sebagai buku novel tingkatan 3. Novel ini mengisahkan tentang seorang kanak-kanak yang berada dalam zaman 60-an hingga 70-an yang bernama Alias. Alias adalah watak utama bagi novel ini. Alias memiliki seekor beruk yang bernama Chot. Novel ini bernama Chot kerana seekor beruk iaitu Chot adalah memainkan peranan dalam novel ini. Alias dan Chot sangat rapat kerana Chot sangat membantu Alias untuk menyara kehidupannya. Alias tinggal di kampung dingin. Ibu Alias mengalami lumpuh manakala ayah Alias meninggal dunia akibat terjatuh semasa memanjat pokok kelapa untuk memetik buah kelapa. Chot merupakan peninggalan arwah ayah Alias. Rumah Alias diperbuat daripada batang kayu. Dan juga Alias berada dalam keluarga yang sangat miskin. Jiran Alias yang bernama Mak Sukia yang sangat baik hati selalu menghantar makanan untuk Alias dan juga ibunya. Som adalah kawan rapat Alias. Pada suatu hari, Alias lewat ke sekolah kerana mencari Chot yang hilang. Cikgu Sunan iaitu cikgu matematik Alias menanya sebab Alias lewat ke sekolah dan Alias terkejut dan terjatuh. Telinga Alias terkena bucu meja. Oleh itu, telinga Alias bengkak dan bernanah. Selepas itu, Alias memutus untuk tidak pergi ke sekolah. Pada suatu hari, Cikgu Sunan pergi ke rumah Alias untuk menanya keadaan Alias. Chot yang melihat Cikgu Sunan menerkam dan menggigit lengan Cikgu Sunan. Alias merodak dengan lembing sehingga Chot terkulai dan mati. Inilah cerita Chot. Memang seronok kan? Kalau dapat peluang, bacalah novel ini sekali. Novel ini adalah novel yang paling best yang saya baca dan juga paling seronok yang saya baca dalam buku-buku berbanding dengan buku-buku lain. Sampai sini saja daripada saya. Sekian, terima kasih.